Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pengguna Simpek Atra, mesin ni biasanya auto. On boleh terus jalan, tak ada masalah. Ni button on dia, ini button pinpointer dia, ini button ground balance, ini button untuk naik dan turunkan sensitivity. Tolak ni untuk program nantilah. Okey, ini sensitivity dia. Untuk first time, kita rendahkan dulu. Rendahkan dulu sensitivity. Okey, rendahkan dulu first. Okey, kemudian kita pilih mode pantai. Okey, ni mode pantai. Kemudian buat ground balance. Okey, ground balance boleh buat secara manual. Manual tekan sini sekali. Okey, nilai dia mesti 00 kalau main kat pantai. 00 hingga 20. Kalau dia ada naik nilai, rendahkan dululah. Set kepada 00 tu. Set kepada 00, tekan enter. Okey, so untuk pantai. Kemudian baru kita naikkan dia punya sensitivity. Sensitivity ni maksimum 30. So janganlah pakai 30, kadang-kadang dia akan ada gangguan. So rendahkan sikitlah. So kalau atas darat tak ada masalah. Okey. Ni swing je terus. Okey, untuk cincin, untuk coin. Okey, macam coin ni besi dia dah block By default untuk pantai besi dia dah block, besi halus. So dia tak akan bunyi Coin untuk duit 20 sen. Untuk duit 20 sen. Untuk duit 50 sen. Untuk gelang. Okay, right. Mesin ni jangan terangkat terlalu tinggi lah. Maksudnya daripada tanah tu jangan angkat tinggi sangat. Angkat sikit je. Sebab untuk biasalah rantai ni dia benda yang halus. Sensitivity dia nak dapat tu memang susah Jadi kita perlukan memang kerapatan yang agak tinggi lah juga. Kerapatan coil tu dengan tanah. So jangan swing tinggi sangat. Macam ni kan. Macam rantai kan benda yang susah. Sebab dia jarak dia tak jauh jarak dia tak jauh. Jadi memang coil ni dengan tanah ni rapat letak, angkat sikit dia. So swing so slow. Kalau pantai slow lah. Untuk barang macam coin ni tak ada masalah. Untuk cincin dia kita angkat jauh pun dia detect. Dia detect kita angkat jauh. Nampak jauh pun dia detect. Tapi untuk rantai memang apa pun mesin pun susah nak detect rantai. Pastikan dia rapat lah. Rantai nombor dia 19 cincin. Alright, itu saja sebenarnya. Kalau yang lain-lain ni just untuk volume Volume ni tekan di bawah ni. Masuk kat setting ni, tekan setting. Okey, ni volume. Yang ni untuk besi, ni untuk tone brake. Ni semua tone brake Yang ni semua tak perlu ubah, tak apa, tone brake. Ni untuk tone brake. So untuk masuk atas ni tekan benda ni. Tekan atas ni. So yang ni untuk Bluetooth, untuk vibration, untuk kecerahan lampu, untuk lampu belakang ni, dan ni untuk reset balik semula. Alright, itu sajalah mesin ni. So first saya ulang balik First cara nak guna dia on. Okey, untuk pilih program dia kiri dengan kanan. Tolak je ni. So kalau main dekat atas darat boleh je pakai 1 2 3 4 sampai sini. Sampai nombor 1 2 3 4 ni untuk darat. Ni untuk pantai basah. Yang ini untuk all metal. All metal macam besi tadi dia akan detect Untuk besi dia akan detect. So kalau pantai macam saya ajar tadi, kalau selain daripada pantai tak kisah, boleh terus on, terus jalan. Kalau untuk pantai seeloknya buat ground balance. Ground balance tekan button ni. Tekan button ni, pump, tekan button ni. Tekan hold, pump dekat pasir. Tapi kalau tak dapat nilai dia tinggi. Kalau nilai dia tinggi tak dapat, set manual. Set manual, tekan tolak. Sebab range untuk pantai adalah antara 0 sampai 20 ground balance. So kalau tak dapat tekan je 0. Tekan macam ni. Okay, sampai dia dah habis 0 tu. Okay, sampai dah habis 0. Okay, tekan enter ni. Right, tu dah ground balance dia. Right, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.